Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mari ni saya nak tepuk bangle. Bangle benda tu kak? Bangle pahat Jawa. Ada contoh tak? Oh, Pak Jawa ada contoh. Sekejap saya tunjuk ya. Saya kena tepuk maklumlah tangan saya kecil. So memang kena tepuk. Molek lah tepung masa ni. Harga mah turun. Oh ya ke? Ni tengok ni kak. Ni contoh design untuk bangle pahat Jawa. Kak nak design yang mana? Lawa-lawa lah design sini. Sekejap saya cantik pilih kan? dulu. Ukiran dia halus dan buatan dia kemas. Saya rasa saya nak pilih yang ni. Boleh? Tapi saya nak lagi lebar. Boleh? Lagi lebar? Okey kak. Nanti saya tempah lagi lebar dan ikut saya kak ya. Okey. Anggaran berapa lama yang siap? Anggaran ni dalam sebulan ataupun lebih lagi. Tapi kalau siap cepat kita akan call kak ya. Okey, beres. Terima kasih. Bila yang siap? Tanya lagi lah. Bangle saya bila siap? Kan dah beritahu tadi, anggaran dalam sebulan. Oh, okey. Agak-agak dah siap belum? Bangle saya dah siap belum? Kan baru tempah. Sabarlah. Dah siap lagi Awak. Bangle saya mesti siap dah. Mu ni dok kerti bahasa. Kan aku kabar dah hadis sebulan-sebulan. Dok kerti sabar ke? Marah. Cepat tua lagi. Dah siap lagi ke?